Naib Presiden Amerika Syarikat, J.D. Vance menegaskan bahawa Eropah tidak boleh terus menjadi vasal keselamatan kekal kepada negaranya, sambil menekankan bahawa susunan ini tidak menguntungkan kedua-dua pihak. Kenyataan beliau dibuat ketika ketegangan geopolitik antara Amerika dan Eropah semakin memuncak dalam pelbagai isu, termasuk konflik Ukraine, sementara pentadbiran Presiden Amerika Donald Trump terus mendesak agar negara-negara anggota NATO yang lain meningkatkan perbelanjaan pertahanan mereka secara drastik. Dalam satu temu bual bersama Unheard pada hari Isnin, Vance meluahkan rasa kecewanya terhadap pendekatan Eropah dalam soal keselamatan, dengan menyatakan bahawa isu tersebut telah lama menjadi titik buta bagi rantau berkenaan. Hakikatnya, walaupun kasar untuk dikatakan, ia tetap benar bahawa keseluruhan infrastruktur keselamatan Eropah sepanjang hidup saya telah disubsidi oleh Amerika Syarikat. Beliau turut menyatakan bahawa pada masa ini, hanya 3 negara Eropah, UK, Perancis dan Poland, yang mempunyai ketenteraan yang berdaya tahan sendiri. Dalam satu aspek, mereka adalah pengecualian yang mengesahkan peraturan bahawa para pemimpin Eropah telah gagal melabur secukupnya dalam aspek keselamatan, dan keadaan ini perlu berubah. Pentadbiran Trump telah mula mendesak negara-negara Eropah untuk meningkatkan pelaburan dalam ketenteraan sejak penggal pertama Trump, dengan hujah bahawa Amerika menanggung beban utama. Pada tahun 2014, negara-negara anggota NATO telah berikrar untuk meningkatkan perbelanjaan pertahanan mereka kepada 2% daripada KDNK, namun sebahagian masih bergelut untuk mencapainya. Pada Februari lalu, Trump mencadangkan agar negara-negara anggota NATO mempertimbangkan untuk membelanjakan sehingga 5% daripada KDNK untuk pertahanan, malah turut memberi amaran bahawa, jika mereka tidak membayar, saya tidak akan mempertahankan mereka. Pemimpin Revolusi Islam, Yang Mulia Imam Said Ali Khamenei berkata bahawa rundingan tidak langsung antara Iran dan Amerika Syarikat di Ibu Negara Oman, Muscat, telah dilaksanakan dengan baik pada peringkat awalnya, namun menambah bahawa Republik Islam itu sangat berwaspada terhadap pihak satu lagi. Imam Khamenei menyampaikan kenyataan tersebut pada hari Selasa ketika berucap kepada ketua-ketua cabang eksekutif, kehakiman, dan legislatif Republik Islam Iran. Walau bagaimanapun, beliau menyatakan, kami tidak terlalu optimistik dan juga tidak terlalu pesimistik mengenai rundingan ini, sambil menegaskan, sudah tentu, kami sangat tidak mempercayai pihak satu lagi. Jangan kaitkan masalah negara dengan rundingan. Pemimpin itu menyifatkan rundingan tersebut sebagai salah satu daripada banyak urusan yang telah ditangani oleh Kementerian Luar Negeri. Apapun, ia adalah tindakan dan langkah yang telah diputuskan dan telah dijalankan. Imam Khamenei menegaskan bahawa pembangunan urusan-urusan negara tidak seharusnya dikaitkan dengan isu rundingan, dan menyatakan bahawa negara perlu menerajui urusannya sendiri secara bebas dan bergantung kepada sumber dayanya sendiri. Jangan kita kaitkan urusan negara dengan rundingan, katanya, sambil menambah bahawa meskipun Iran sangat skeptikal terhadap rundingan itu, kami optimistik terhadap kemampuan kita sendiri. Kenyataan ini dibuat selepas Iran dan Amerika Syarikat mengadakan rundingan di Ibu Negara Oman pada hari Sabtu yang lalu, dengan Menteri Luar Oman bertindak sebagai perantara. Republik Islam menegaskan bahawa rundingan itu hanya tertumpu kepada menangani sekatan unilateral yang dikenakan oleh Amerika Syarikat terhadap Iran serta pelbagai aspek program tenaga nuklearnya. Amerika Syarikat pernah menarik balik sebahagian sekatan tersebut berdasarkan kepada Pelantindakan Komprehensif Bersama (JCPOA), sebuah perjanjian nuklear bersejarah yang dimeterai pada tahun 2015 antara Iran dan kuasa-kuasa besar dunia. Namun, Washington kembali mengenakan sekatan 3 tahun selepas perjanjian itu dimeterai, malah mula menambah tekanan dan tindakan paksaan terhadap Republik Islam.
Pendekatan bermusuhan ini digelar oleh Amerika Syarikat sebagai tekanan maksimum yang turut disertai dengan ancaman berulang kali oleh pegawai-pegawai AS untuk menggunakan kekuatan ketenteraan terhadap wilayah Iran. Sementara itu, Republik Islam menegaskan bahawa sebarang rundingan secara langsung dengan Amerika Syarikat tidak berguna dan tidak dapat diterima oleh Tehran selagi Washington terus mengekalkan dasar permusuhannya. Pemimpin revolusi itu juga menegaskan penolakan negara untuk mengaitkan pertumbuhannya dengan isu rundingan, dengan menyebut bahawa perkara ini pernah dilakukan semasa rundingan yang membawa kepada JCPOA. Pada era JCPOA, kami kaitkan segala-galanya dengan kemajuan rundingan. Namun, Imam Amenei memberi amaran bahawa pengulangan pendekatan tersebut akan menakutkan pelabur, dengan berkata, apabila pelabur melihat negara bersyarat kepada rundingan, mereka tidak akan melabur.